أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah pada malam ini. Alhamdulillah, kita sudah masuk tahun baru Hijrah 1448 Hijrah, bermakna sudah berlaku hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah sudah berlaku 1447 tahun dah berlalu. Lepas dah peristiwa hijrah yang mengubah kerajaan Islam, dakwah Islam itu sendiri berubah selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita boleh sambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin, siri yang pertama yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi muka surat 193. Ada buku, ada kitab tu muka surat 193. Jadi pada minggu lepas kita cerita panjang lebar berkenaan dengan bagaimana serangan yang tentera-tentera ataupun panglima-panglima perang yang dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi seorang nabi palsu, iaitu Musailamah Al-Kazzab yang berada di Yamamah. Sekarang ni Yamamah dekat dengan Riyadh, ada ibu negara Saudi Arabia, tu kawasan dia, kawasan Yamamah. Maka kita bercerita dah minggu lepas bagaimana ramai sahabat-sahabat besar Nabi ni mati syahid dalam peperangan Yamamah berdepan dengan 80,000 tentera Musailamah Al-Kazzab. Sehingga tiga kekuatan tentera Sayyidina Abu Bakar ni kena pergi. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar menyuruh Sayyidina Ikrimah pergi dulu dengan angkatan perang dia. Pergi serang tak degih dia panggil. Lepas tu mari angkatan kedua diketuai oleh Sayyidina Syurahbil. Serang pun tak kalah Musailamah. Akhir sekali tunggu daripada ketua panglima perang Sayyidina Abu Bakar, yakni Saifullahin Maslul, Sayyidina Khalid Al-Walid. Gabungnya tiga tentera ni dan tiga kelompok tentera ni, barulah Musailamah Al-Kazzab berjaya dikalahkan dan dibunuh oleh Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhum ajma'in. Tu cerita dia. Jadi kita cerita dah pada minggu lepas lebih kurang 70 orang penghafal Quran, orang yang menghafal Quran libat dalam perang ni mati syahid mereka. Menyebabkan panjang cerita dia di buku ke Al-Quran sampai sekarang kita boleh melihat Al-Quranul Karim duduk setepak di buku ke. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ni tidak di buku ke setepak, duk rata riti. Duk sini sikit, duk sini sikit. Ada sahabat sipir sikit,
Sehingga berlaku peperangan lawan Musailamah Al-Kazzab, ramai orang ngapa Quran mati syahid ni, menyebabkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ambil inisiatif, kita kena himpun ke Quran, takut hilang Quran. Dia berkat daripada tu, siapa learning Quran ni boleh kita baca, dihimpun ke setepak dalam satu buku 30 juzuk tu. Itu cerita-cerita pada minggu lepas. Jadi malam ni kita sambung lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada peperangan melawan golongan murtad, terutamanya melawan Musailamah Al-Kazzab ni, kan. Guru sebut banyak pengajaran dapat diambil daripada peristiwa ini, peristiwa melawan Musailamah Al-Kazzab, kan. Yang pertama antaranya, perlindungan diberikan kepada utusan musuh. Walaupun ia menjadi amalan masyarakat sebelum Islam, ia juga diamalkan dalam Islam dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Begitu juga memberikan perlindungan keselamatan kepada para diplomat asing yang diamalkan pada hari ini, walaupun mereka semua datang dari negara musuh. Ini Islam iktiraf. Ada daripada jahiliah lagi. Walaupun utusan tu mari daripada negara musuh sekalipun, kita tak boleh bunuh dia, kita kena jaga keselamatan dia. Maka nak mari Nabi SAW, syariat Islam mengiktiraf budaya jahiliah ni. Sampai lo ni pun haram kita bunuh utusan, diplomat, duta asing yang berada di negara kita, walaupun mereka tu musuh kita. Tu Islam ajar lagu tu, tak boleh kita pergi bom dan sebagainya. Dulu pernah berlaku di Indonesia, puak-puak ekstremis ni, puak-puak ekstrem ni dia pergi bom kedutaan Amerika di Indonesia. Tak boleh lagu tu. Islam melarang kita ni membunuh duta asing, walaupun duta asing tu daripada negara musuh Islam sekalipun. Ini syarak ajar lagu tu, kan. Tindakan menceroboh dan membunuh para diplomat adalah bercanggah dengan adat antarabangsa yang sangat dihormati. Apabila Musailamah Al-Kazzab membunuh utusan yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kesalahannya ialah kesalahan jenayah perang dan juga kesalahan murtad. Tak boleh jenayah perang, dan Islam mengiktiraf benda ni. Dan Israel laknatullah alaihim sekarang ni, kan, Zionis Israel ni, dia langgar habis jenayah perang, dia buat habis. Kita boleh tengok sehari dua, 2-3 hari baru ni, kan, kali pertama Dr. Hussam Abu Safiyah, seorang doktor pengarah hospital Kamal Udwan di Gaza, di utara Gaza, ada satu hospital nama Hospital Kamal Udwan. Doktor ni digak tanya dia buat pembedahan, digak. Tentera Israel kepung hospital tu, panggil dia dengan pembesar suara, kalau mu tak taubik aku bom hospital. Menyebabkan doktor ni dengan pakaian baju doktor lagi, turun daripada hospital, serah diri masuk dalam kereta rebah. Lepas tu hilang tahu apa mana. Lama dia dikurung, setahun lebih dia dikurung. Maka 2-3 hari lepas kita melihat dia panggil mahkamah Israel buat sidang pendakwaan terhadap Dr. Hussam Abu Safiyah. Dengan seberapa berat badan dia turun, dengan kesal penderaan di badan dia, dengan mata lebay, muka lebay, mata tak cukup tidur. Ditangkap, doktor ditangkap. Sedangkan Konvensyen Geneva melarang, walaupun berlaku perang setara mana pun, para medik dan juga doktor ni, jururawat doktor hospital dilarang di situ. Walaupun sikit tak boleh situ. Doktor tak boleh ditangkap sebenarnya. Tapi Israel laknatullah, dia langgar habis jenayah perang. Ni jahat ni. Dia patut Allah Ta'ala marah. Golongan ni golongan maghdubi alaihim, golongan yang Allah Ta'ala marah terhadap mereka. Sebab jahat sangat. Ni Allah Ta'ala sebut, kita duk baca dari tafsir sama tu, kan. Itu yang berlaku. Dan kita lihat dan masyarakat antarabangsa desak lah ni. Desak sungguh-sungguh Israel ni membebaskan Dr. Hussam Abu Safiyah. Beliau ni doktor kanak-kanak. Dia tahu jalannya pergi apa pun. Dia bukan penjual apa dia. Dia ni doktor kanak-kanak. Ditangkap di hospital. Dia saja nak melemahkan semangat penduduk Gaza. Ditangkap doktor-doktor mereka. Ni jenayah perang. Jadi Islam tidak mengiktiraf benda lagu ni. Islam tidak mengiktiraf. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam, seseorang yang bersedia untuk mati syahid ialah kemuncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kita dalam Islam ni banyak amal-amal ibadat. Dan Nabi kata wa dzurwatu sanamil Islam al-jihad. Dia panggil kemuncak amalan kebaikan yang kita kena buat dalam Islam ni adalah jihad, perang di jalan Allah Taala sampai mati syahid.
Maka mati syahid ni ialah kemuncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji hari akhirat. Berbeza dengan membunuh diri yang diharamkan dalam Islam. Hal tersebut sabit dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kerana mulianya orang mati syahid ni, muka surat 193 tu, ramai dalam kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran dan para ulama bertempur untuk mati syahid, sehingga kan mereka berjaya mengalahkan tentera Musailamah yang ganas dan besar jumlah mereka. Dan kelebihan orang mati syahid ini, kita di Malaysia dululah, zaman tok nenek kita lawan dengan penjajah Portugis, mari 15 belah seram Melaka, lepas tu duduk tak lama penjajah Belanda, beratus tahun jajah kita, pejuang-pejuang pakat mari, ulama-ulama bangkit lawan penjajah, ramai mati syahid di Melaka saja, ramai mati syahid. Okay. Dan dikata ke kubu Formosa tu, atas-atas dia tu, okay, batu bata daripada Masjid Agung Melaka. Dia kota Formosa tu. Okay, Masjid Agung Melaka asas silahnya orang duk kaji. Dan mari penjajah British, ulama bangun berjuang menentai British tok jangguknya Haji Abdul Rahman Limbong, tok Kupala. Ramai pejuang-pejuang ulama-ulama ni berjuang. Mari Jepun, mari komunis, mari British balik sampai merdeka, ramai alim ulama berjuang mati syahid mereka. Apa ulama naik berjuang mati syahid, siapa rela mati syahid ni? Kerana orang mati syahid ni banyak kelebihan dia. Mari mana? Sabit daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke Allah Taala kata mu jangan suka orang yang mati di jalan Allah Taala ni, mati jangan suka, mereka hidup di sisi Allah Taala, Allah Taala bagi rezeki kepada mereka. Ada. Dan ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut secara khusus kelebihan orang mati syahid. Ni saudara-saudara kita di Palestin, di Lebanon, di Iran, di hak dekat dengan kita, Fatani Darussalam. Ada pejuang-pejuang Fatani ramai mati syahid. Belarok orang kita, akak mayat orang mati syahid ni. Tanah di perkuburan masing-masing. Okay. Apanya? Kerana orang mati syahid ni, Allah Ta'ala, Nabi sebut, khusus bagi orang mati syahid ni, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, lisyahidi sittu khisal, lisyahidi indallahi sittu khisal. Bagi orang mati syahid di sisi Allah Ta'ala ni, sittu khisal, Nabi kata, ada ni kemuliaan orang mati syahid yang tidak ada pada mati yang selain daripada mati syahid. Sehingga Allah Ta'ala pilih Nabi kita ni pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, Nabi mati dalam keadaan Nabi mati syahid. Kita rasa Nabi mati biasa aja. Tak. Nabi mati ni, Nabi meninggal wafat ni, kesal daripada racun yang Nabi makan ketika mana peperangan Khaybar. Nabi makan satu kambing yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi. Nabi makan seluqmah. Tak ada Nabi telah daging ni kecil. Aku ni dibubuh racun wahai Rasulullah. Nabi kehek. Kuat tak kuat racun tu walaupun Nabi tak telah, tapi ada satu orang yang bersambung di jantung Nabi ni, putus orang tu. Dan Nabi lepas daripada peristiwa tu yang berlaku pada tahun 7 Hijrah, Nabi duduk sakit semua. Kesal daripada racun tadi. Dan para alim ulama menyebut Nabi mati syahid disebabkan kesal racun tadi. Maka Nabi SAW, Allah Ta'ala pilih di kalangan orang mati syahid juga. Ada mati yang paling mulia. Dan Nabi sebut, bagi orang mati syahid ni ada ni kemuliaan, keistimewaan. Pertama Nabi kata, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Mula-mula darah tu tubik, mereka ditembak kau kena bong acul lebu ko, darah mula-mula mengalir, Allah Ta'ala apa terus dosa-dosa mereka. Dosa besar, dosa kecil tu hapus lalu dah. Suci daripada dosa. Mula-mula kena tu. Tubik darah mula-mula mecik tu, kena bedil, kena gapo ko, darah tubik tu, Allah Ta'ala apa dosa lalu dah. Kemuliaan orang mati syahid. So, yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Bila mana mereka ditembak, nak mati lolo tu, mereka melihat maq'adahu, tempat mereka dalam syurga. Sebab tu dinamakan syahid. Apa makna syahid? Syahid ni orang yang menyaksikan. Tu makna orang mati syahid. Dia saksi ke apa? Dia tengok ke apa? Dia sudah melihat tempat dia dalam syurga. Tu kemuliaan dia. Dua. Yang ketiga Nabi kata, wa yujaru min azabil qabri. Orang mati syahid ini diasingkan, dijauhkan daripada azab kubur. Tak kena azab kubur orang mati syahid. Tiga. Batu orang mati syahid ini tak kena mandi, tak kena mayat pakai sipai lagu tu je. Oh, dia kena tanah je. Tak kena belakang.
Oh, dia pakai sipeng ngah baju-baju berdarah lagu tu. Ngah peluru-peluru lagu tu je. Orang mati syahid. Kan? Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar. Diberi ketenangan, keamanan, keselamatan pada hari yang menggerungkan, iaitu pada hari kiamat esok-esok. Dibangkitkan daripada kubur, orang mati syahid ini tak gerung mereka, tak kena fitnah hari kiamat tu, huru-hara kiamat. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar. Allah Ta'ala letak ke bagi orang mati syahid ni, Allah Ta'ala sedia khusus mahkota atas kepala mereka. Mahkota tu daripada mana? Daripada yaqutah, daripada permata yaqut. Ada khairum minad dunya wa ma fiha. Yang mana permata tu duduk atas kepala dia ni, ada mahkota tu lebih baik daripada seisi dunia dan juga seisi dunia ni. Tu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, orang mati syahid ni Nabi sebut wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zawjatan minal hurin in. Nabi Allah Ta'ala kahwin ke orang mati syahid ni dengan 72 orang bidadari syurga. Boleh 72 orang. Itu kelebihan dia. Dan terakhir sekali, dah ni hak ramai saudara-saudara kita di Palestin, bila mana ahli keluarga mereka mati syahid, ramai yang sebut ni. Iaitu yang kena, iaitu Nabi kata orang mati syahid ni wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi. Dia boleh bagi syafaat, pertolongan kepada 70 orang kaum keluarga dia, kaum kerabat dia di pada mahsyar esok-esok. Orang mati syahid, orang pakat akak belaka. Suka keluarga bila mana ada ahli mereka ni mati syahid. Apa? Dengan harapan orang ni boleh bagi syafaat, pertolongan di pada mahsyar esok-esok. Dan hadis ni hadis hasan daripada riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Hadis yang sahih, hadis yang hasan. Dia boleh dibuat hujah hadis ni. Ni kemuliaan orang yang mati syahid. Ada. Jadi setara-setara kita Allah Ta'ala pilih mereka di kalangan mereka yang mati syahid. Kita di Malaysia ni kena ada angin-angin lagu tu, kena ada. Kena duduk dalam perjuangan Islam, sama ada Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada kita ataupun Allah Ta'ala bagi mati syahid pada kita. Ada asalkan duduk dalam perjuangan Islam. Kan? Itu kelebihan orang mati syahid. Kan? Lepas tu para sahabat ni berlomba-lomba mereka untuk dapat kemuliaan mati syahid ni. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, peranan para hufaz, para penghafal Quran dan para ulama sahabat dalam kalangan muhajirin dan ansar menjadi khusus terhadap orang-orang yang beramal dengan ilmu mereka secara amali dan berjuang. Itulah teladan pewaris para Rasul alaihi salatu wassalam yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menentang musuhnya dengan mujahadah dan berjihad. Kalau kita tengok orang hak pergi dalam perang Yamamah ni, banyak orang ngapa Quran, banyak ulama-ulama di kalangan sahabat Nabi. Nak ayat pada kita sini, kita ni tak boleh buat ibadat saja. Tinggal perjuangan Islam tak boleh. Kena berjuang juga dalam Islam ni, kena berjuang untuk menegakkan Islam. Para sahabat ni hok ngapa Quran ni bukan duduk atas masjid saja, bukan ngapa saja dah. Mereka depan sekali mati syahid dalam perang lawan orang murtad ni. Ada ulama-ulama. Dia ada seorang ulama di Palestin mati syahid 1 Januari 2009. Muhaddis. Dia ni ulama hadis besar di Palestin. Sanad hadis dia ada sanad siapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tulis tangan hadis Sahih Bukhari tu 7,000 lebih hadis. Dia riwayat ke hadis Sahih Bukhari 7,000 lebih hadis tu, dan dia tulis tangan bersama dengan isteri-isteri dia hadis-hadis Nabi ni. Hadis Sahih Imam Bukhari. Mati syahid dia. Israel bong dia, dan dia ni pejuang Palestin, pemimpin pejuang Palestin. Profesor Dr. Al-Ustaz Profesor Dr. Nizar Rayyan ada asyahid pada 1 Januari 2009. Israel bom apartmen dia tempat dia tinggal, beliau mati syahid bersama 4 orang isteri dia dan juga 9 orang anak dia. 11 orang semua mati syahid dalam satu serangan. Seorang muhaddis. Kitab tu penuh rumah dia. Tapi perjuangan itu tak tinggal. Bila mana time tak pergi, dia ngajar hadis. Dan dia ni profesor di Universiti Islam di Gaza. Tapi bila mana Israel menyerang Gaza pada peperangan Harbul Furqan pada tahun 2008, dia tinggal kitab-kitab hadis dia pegang senjata, pegang bedil, perang lawan Israel. Ada di Jabalia, Kem Jabalia di utara Gaza. Akhirnya Allah Ta'ala pilih beliau bersama keluarga dia mati syahid belaka. Muhaddis Profesor Dr. Nizar Rayyan. Tu comel nama dia. Tu antara contoh ulama yang berjuang. Dan kita pun ada Tok Janggut tu jangan nampak dia berjual kicukan saja dak.
Kita belajar dari sejarah, apa Tok Janggut bangkit? Kicuka mahal. Dok, bukan kicuka dok. Tok Janggut Haji Abdul Rahman Limbong, bukan kicuka. Kita baca dari sejarah kicuka. Bukan kicuka. Ada tu perang sabit, perang menegakkan Islam melawan penjajah, kewajipan di situ. Waktu ulama-ulama naik tu, ada bangkit. Ada. Ambil daripada sirah Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Yang keempat, contoh teladan yang buruk. Ya, oleh Ar-Rajjal bin Unfuah. Kita baca dah minggu lepas. Ada seorang ni, ya ulama. Ngaji dengan Nabi lah. Nabi agaklah dia. Sebab di kampung dia, kampung Musailamah. Dia sekampung dengan Musailamah. Murtad Musailamah. Ngaku jadi Nabi. Nabi haraplah ke dia ni kepada Ar-Rajjal ni. Untuk pergi betul balik Musailamah. Bila mana siapa di Musailamah, dia pula ikut Musailamah. Ni contoh tak baik. Contoh teladan yang buruk oleh Ar-Rajjal bin Unfuah yang menghafal Quran, ngaji Quran dengan Nabi serta mempelajari agama dengan Nabi, tetapi menjadi pembantu kepada Musailamah yang sesat. Demikian itu kerana dia mengambil habuan dunia sahaja tanpa mengingati hari akhirat yang kekal abadi. Boleh habuan daripada Musailamah, tutup mulut, seleweng daripada kebenaran. Itulah yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Habis itu. Seterusnya, bila mana selesai dah kawasan Musailamah Yamamah Riak tu, maka Sayyidina Abu Bakar mengarahkan pula tentera-tentera dia ni pergi ke arah Oman. Oman ni pun berlaku murtad. Oman ni di hujung tu. Hujung sebenarnya tanah Arab. Saudi, Mekah, Madinah, Mekah, Saudi tu. Lepas tu bawah tu Yaman. Di sebelah-belah ni dia ada negara Oman. Lepas tu dia ada laut Oman, teluk Oman. Ada selat Hormuz, negara Iran. Kita boleh tengok betul lah ni. Hujung tu, okay, mereka murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar mengarahkan anak kepada Abu Jahal, mengarahkan Sayyidina Ikrimah pergi ke Oman untuk memerangi golongan murtad yang berada di Oman pula. Ada serangan ke atas Oman. Penduduk Oman menerima Islam sejak zaman Rasulullah SAW melalui utusan baginda. Ini Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang membawa sepucuk surat kepada kedua-dua orang pemimpin utama mereka yang berpengaruh, dua adik-beradik. Bernama Sayyidina Jaifar bin Julanda dan Sayyidina Abbad bin Julanda. Dua beradik jadi pemimpin di Oman pada zaman Nabi. Sekalipun Rasulullah SAW telah wafat dan banyak kabilah Arab yang murtad dan menyeleweng daripada Islam, mereka tetap teguh bersama Islam. Dua beradik ni, pemimpin Oman ni. Terdapat seorang pemimpin kabilah yang berpengaruh di Oman. Hak ni murtad. Nama dia Laqit bin Malik Al-Azdi. Dia dikenali dengan gelaran Zul Taj, pemilik mahkota, kerana memakai mahkota atas kepala dia ni. Dia juga mengaku menjadi Nabi. Dia ada juga orang mengaku jadi Nabi di Oman. Serta membawa bala tentera untuk memerangi orang-orang yang beriman. Di Oman tu. Keadaan yang berlaku memaksa orang-orang beriman menyelamatkan diri dan bersembunyi di bukit bukau. Menyebabkan orang yang beriman ni terpaksa tinggal kapal-kapal masing-masing, naik nusuk atas bukit. Di Oman. Okay. Sekitar Oman bersama pemimpin-pemimpin mereka. Dalam pada itu, sementara menunggu kedatangan bala tentera bantuan daripada Madinah, Sayyidina Jaifar, hak adik dua beradik tadi, menghantar perutusan untuk meminta bantuan daripada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memerangi laki hak murtad mengaku jadi Nabi tu. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar dua bala tentera yang diketuai oleh dua orang sahabat Nabi. Siapa dia? Pertama, Sayyidina Huzaifah bin Mihsan Al-Ghalfani dari Himyar. Himyar ni di Yaman. Okay, supaya pergi ke Oman. Sebab dekat dah Yaman dengan Oman tu dekat dah. Nabi Sayyidina Abu Bakar arah ke Sayyidina Huzaifah ni, hak duduk di Himyar di Yaman ni, pergi lalu ke Oman. Dan yang kedua, Sayyidina Arfajah bin Harthamah Al-Bariqi daripada Al-Azd, supaya pergi ke Mahrah. Mahrah ni satu tempat di Oman. Dengan ketetapan sebab Sayyidina Huzaifah ni sebagai amir, sebagai ketua. Sayyidina Bakar ni arah ke hak dekat ni, sahabat hak dekat dengan Oman ni, itu hak duduk Yaman ni, pergi dulu. Pergi bagi bantuan kepada orang Islam hak nusuk di bukit tu. Okay. Kemudian, muka 100 minit ni dia ada peta. Kalau siapa dia ada buku, tu jadi dia orang masuk peta. Kita boleh tengok lagu mana pergerak ke tentera tu. Dan kalau kita tengok hak murtad ni berada di Selat Hormuz tu. Di hujung tu dia ada Selat Hormuz tu, duduk situ setiap murtad. Lalu ni gagal Selat Hormuz kan. Lalu ni tahan dah sikit sebab apa? Berlaku perjanjian. Tak damai lagi.
Perjanjian pandai-pandai mereka. Mereka lagu tu dah nak terang. Dia bengong sikit ni. Metaya kata nak serai. Metaya kata dia benar dah. Dia kok manusia tak tahu. Jadi nyakit juga. Kemudian para pemimpin Islam di Oman diarahkan agar mengadakan muafakat dengan mereka berdua. Dengan dua orang sahabat Nabi. Hak Sayyidina Abu Bakar ni. Okay. Selesai menjalankan tugas dan bila-bila masa sahaja tiba di Oman, Ikrimah radhiyallahu anhu diarahkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menuju ke Oman dan Mahrah. Sayyidina Ikrimah ni asal pergi dengan Musailamah tu. Atas tu diriak tu. Bila mana lesar pergi dengan Musailamah, Sayyidina Abu Bakar arahkan pergi lalu ke Oman. Jangan klik ke Madinah. Maka Ikrimah dengan tentera dia pergi pula ke Oman. Beribu kailu pula nak sapa di Oman. Itu cerita dia. Huzaifah dan Arfajah, Sayyidina Huzaifah dan Sayyidina Arfajah dekat duduk di Yaman ni, pula diperintahkan supaya mengikuti Ikrimah. Kupus tepat sekali dengan Ikrimah. Dan akhirnya mereka bertemu di satu tempat bernama Lijam, terletak sebelum tiba di Oman. Mereka terus menghantar perutusan kepada pemimpin Islam yang ada di Oman tu. Okay. Ketibaan mereka diketahui oleh laki ni, yang ngaku jadi Nabi palsu ni, iaitu pemimpin kumpulan murtad itu, lalu mengarahkan pengikutnya bersiap sedia untuk berperang. Musuh mengambil tempat di kawasan bernama Dabak. Dabak ni lah ni di Selat Hormuz tu. Dabak, hujung tu, dekat dengan sepadan dengan Iran tu. Okay. Lepas tu musuh mengambil tempat di kawasan bernama Dabak yang merupakan pekan dan pasar di daerah itu, dekat dengan laut Oman. Adapun Sayyidina Jaifar dan Abbad, pemimpin orang Oman Islam, tak imam mereka, keluar dari kubu pertahanan mereka lalu menuju ke suatu tempat bernama Suhar untuk dijadikan markas perang. Pada masa yang sama mereka memaklumkan kedudukan mereka kepada ketua-ketua bala tentera bantuan, Sayyidina Ikrimah, Sayyidina Arfajah, Sayyidina Huzaifah. Akhirnya berlakulah pertempuran yang sengit. Pada saat yang mencemaskan berhadapan dengan jumlah musuh yang lebih besar itu, bantuan tentera Islam tiba dengan bala tentera yang terdiri daripada kabilah Najiyah dan kabilah Ummu Qais daripada Yaman. Turut bersama bala tentera itu ialah para pemimpin mereka yang handal dalam berperang. Kekuatan tentera bantuan akhirnya memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Tentera musuh seramai 10,000 orang itu berjaya dibunuh. Hak murtad tu. Okay. Sejumlah besar harta ghanimah yang memenuhi pasar berjaya dirampas. Faktor terbesar kemenangan Islam di Oman ialah pemimpin mereka yang pintar, yang cerdik, dengan mengumpulkan pengikut dalam kalangan orang beriman dengan jumlah yang besar. Selain itu, kebijakan pemimpin itu membawa mereka orang beriman ni bertahan di Bukit Bukau yang menjadi benteng pertahanan semula jadi, dan sabar menunggu tentera bantuan tiba. Ada pemimpin Oman ni, hak Islam ni, suruh pindah belakang, naik bukit belakang. Ada berlindung di sana, siapa tunggu tentera Sayyidina Abu Bakar ni mari, tentera bantuan mari. Yang kedua, kedatangan tentera Islam daripada kabilah Bani Juzaid, Bani Najiyah dan Bani Abdul Qais daripada Yaman tu, yang ikut berperan dengan gagah berani. Mereka bukan sahaja mempunyai iman dengan teguh, malah datang membantu dengan penuh kerelaan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menentang musuh dan menyelamatkan saudara seagama yang berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Learning hak ni tak boleh nak buat kita orang Islam, terutamanya orang Arab. Gaza diserang hampir 3 tahun ni. Masuk bulan 8, bulan 10 ni, ada 7 Oktober ni masuk 3 tahun dah. Tapi disebabkan sempadan negara masing-masing, dia negara-negara Arab ni British buat belaka tu. Dulu mana ada? Mana ada dulu orang panggil Syria, Jordan, Lebanon. Mana ada lagu dulu? Tak ada. Semuanya Syam belaka. Tapi bila mana dah semua berada di bawah Khalifah Utsmaniyah belaka. Tapi bila mana British mari, dia provok. Dia provok pemimpin-pemimpin Arab. Dia kata lagu mana? Tak agak mu orang Arab. Duk bawah bangsa lain. Duk bawah bangsa Turki. Walaupun Turki Islam, bukan bangsa Arab. Maka mereka pakat bangkit. British kata, kalau mu menang, aku akan lantik orang Arab jadi khalifah Islam. Pasal duduk dah bawah Turkinya, menyebabkan orang-orang Arab, Syarif Hussein lah, ada pok-pok Bani Sa'ud lah, pakat bangkit belaka, lawan khalifah Utsmaniyah. Sama-sama Islam. Siapa jatuh khalifah Utsmaniyah jatuh. Apa? Nasionalisme Arab. Learning negara-negara Arab lah ni, Jordan ko, Bahrain ko, mana-mana negara Arab lah ni,
mereka menyambut kemerdekaan bukan kemerdekaan daripada penjajah British, menyambut kemerdekaan daripada penjajahan Khalifah Utsmaniyah bagi mereka. Padahal Khalifah Utsmaniyah itu Islam. Siapa kita mu? Lepas tu Syarif Hussein ni keturunan Rasulullah. Syarif Hussein British janji ke dia, kalau mu kalah ke Utsmaniyah, aku nak uwi mu ni jadi khalifah Mekah, Madinah, Saudi tu aku nak uwi kamu. Tiba-tiba bila mana Khalifah Utsmaniyah ni jatuh, Syarif Hussein ditipu oleh British bui Saudi, Mekah, Madinah ni kepada keluarga Sa'ud. Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi hak tu dah lah tu. Wi ke keluarga ni. Siapa Syarif Hussein ni kecil hati dia, sedih dia. Maka British nak mengubah hati Syarif Hussein ni, muka janji nak wi khalifah, nak wi Saudi ke Syarif Hussein. Ngelas sekali British kata ginilah, aku wi kau Musa tepat. Ya kerak sendiri. Mana negara Jordan lah ni. Raja Jordan lah tu keturunan Syarif Hussein tu, keturunan Rasulullah tu. Jordan tu British bagi. British hak kerak wi Jordan. Kita takut Syarif Hussein ni kecil hati, tak boleh jadi khalifah. Kena tipu lagu tu je. Ni Raja Jordan lah ni. Lepas tu Jordan tak boleh agak nak tolong Palestin. Negara mereka pun British hak wi. Tu siapa setara tu. Tu sejarah dia. Dan dia buat hari kemerdekaan negara Jordan ni. Kemerdekaan daripada apa? Kemerdekaan daripada British ke? Tak. Kemerdekaan daripada kerajaan Utsmaniyah hak Islam tu. Teruk gitu mu sejarah mereka. British hak kerak-kerak tu. Jadi macam-macam negara. Menyebabkan ambo tak sabit tu negara Palestin, ambo tak sabit. Tak boleh nak tolong. Apa negara lain? Padahal sama-sama Islam. Tu bergerak sejarah negara Arab ni, bergerak sejarah moden lah, sejarah moden. Okey. Kalau kita baca. Tapi kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni, dok orang yang ramai pakak mari tolong di Oman ni. Mari tolong orang Islam yang berada di Oman menghadapi golongan murtad. Tak ada sempadan negara dulu orang Islam ni. Sepadan negara ni British buat supaya kita di Malaysia, di Asia Tenggara lah. Kita ni dulu serumpung Nusantara Melayu, tanah Melayu ni. Kita Indonesia, Fatani, Melayu belaka. Siapa dia mari kerak? British mari kerak. Dia berlaku perjanjian Bangkok. Anglo-Sia tu. Tabah, terlepas tabah. Sedekah tabah tu, Kelantan mula. Terlepas tabah. British mari, janji dengan Sia, tak panggil orang Melayu kita pemimpin Melayu tak panggil, pemimpin Islam tak panggil, dia kerak sama-sama set dia. Mu bagi hak ni. Mu ambil kamu Sia hak ni. Aku British nak hak ni, tanah Melayu ni. Kerak-kerak. Serupa dengan berlaku di negara Arab. British tu mari kerak. Penjajah mari kerak tempat-tempat kita ni. Dia menyebabkan kita ni, padahal kita dekat je. Kita nak kita lebih dekat pada nak Ganu. Tapi nak kita kena ada pasport. Kena ada paspade. Kalau dia tak boleh pergi. Dipisahkan negara-negara umat Islam, dia panggil divide and rule. Ni orang panggil sistem penjajahan British, divide rule. Kita pecah-pecah ke tanah-tanah Melayu, tanah-tanah umat Islam, dan kita buat pemerintahan masing-masing. Boneka-boneka jadi pemerintahan. Itu sejarah kita. Ada. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, gabungan 3 pasukan tentera yang diselaraskan dengan seorang pemerintah tentera, iaitu Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka berjaya melaksanakan tugas dengan teratur dan rapi mengikut strategi yang telah dirancang. Ada. Maka selesai serangan di Oman. Seterusnya, habis dah di Oman, tak ada dah golongan murtad, pergi pula satu negara pulau. Nama dia negara Bahrain. Negara Bahrain ni dia tak sambung dengan darat Bahrain. Bahrain ni lah ni duduk mana Bahrain? Sempadan, dia duduk di antara tengah-tengah di antara negara Saudi dengan negara Iran. Bahrain. Apa makna Bahrain? Negara yang dikelilingi 2 laut. Satu laut Bahrain, satu laut Parsi. Dia duduk tengah-tengah negara pula. Supaya dengan Singapura lah, supaya dengan Langkawi, supaya dengan Pulau Pinang. Negara pula Bahrain. Di sana pun ada golongan murtad. Sedekah pada zaman Nabi, mereka mari jauh daripada Bahrain, mari ijtihad masuk Islam depan Nabi. Dan orang Bahrain ni, mereka terkenal dengan minum arak banyak. Dia panah minum arak. Maka pada zaman Nabi SAW, mereka mari jumpa Nabi, bawa hadiah daripada Bahrain. Nabi pun royak lah. Mereka minta dengan Nabi, ya Rasulullah, kami mari daripada jauh ni. Mari jauh, Bahrain ni jauh tuan-tuan, 1290 kilo nak sampai Madinah. Dia jauh mari. Dia minta dengan Nabi, ya Rasulullah, cuayak kepada kami, gapo kami kena buat? Jaga-jaga boleh mari ni, setahun kali boleh mari ni. Maka Nabi beroyak sikit. Ngelah kali Nabi kata, mu jangan minum arak.
Sek yo dengar je tak boleh minum arak pening sek yo. Sodah. Maka ada seorang utusan tu kata gini, tak boleh ko kami minum. Dia tunjuk dengan tangan dia. Tak boleh ko kami minum sikit dengan tangan lagu ni. Tak boleh ko sikit. Nabi kata kalau aku minum sikit ning, mu akan minum banyak ning. Nabi tunjuk dua-dua jari. Dua-dua tangan. Kalau aku sikit ning, mu akan minum banyak ning. Dan bila mana mu minum arak gak, dan mu mabuk gak, mari seorang warismu, pupumu, dia mari dalam keadaan mabuk, pegang pedang, tetok kakimu. Rupanya Nabi tahu dah, orang yang minta nak minum arak sikit tu, kaki dia kena tetok dah ke pupu dia. Pupu yang mabuk minum arak. Dia pun susuk kaki dia dengan Nabi. Berigak Nabi tahu maka dia pun terima, tak boleh minum arak. Tu cerita dia pada zaman Nabi, maka mereka balik dalam keadaan Islam. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni, ada segolongan orang Bahrain ni, murtad mereka. Tu cerita dia. Maka Sayyidina Abu Bakar mengarahkan serangan ke atas Bahrain. Serai orang murtad ni. Penduduk Bahrain menganut Islam setelah kedatangan Sayyidina Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu pada zaman Nabi, seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rajanya yang bernama Sayyidina Munzir bin Sawi radhiyallahu anhu. Raja ni raja yang soleh. Raja Bahrain itu memerintah dengan adil, mengikut syariat Islam dan disayangi oleh rakyat jelatanya. Malangnya, baginda mangkat meninggal dunia sebaik sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi wafat, raja Bahrain pun wafat. Hak juruh ni, hak soleh ni. Tiba-tiba sebahagian besar penduduknya menjadi murtad dengan melantik seorang raja yang bermurtad yang bernama Munzir juga. Munzir bin Nu'man Al-Ghurur. Abang lain. Maka terdapat seorang pemimpin yang alim, iaitu Sayyidina Al-Jarud bin Mu'alla. Dahulunya beliau sempat menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ada seorang orang alim asal daripada Bahrain, dia rela mari ke Madinah ngaji dengan Nabi. Ngaji agama dengan Nabi, siapa Nabi wafat yang ngaji dengan Nabi. Lama duduk Madinah. Bila mana sampai Sayyidina Abu Bakar, dia dengar cerita rakyat dia ni, penduduk dia, rakyat Bahrain itu murtad. Maka dia dengar tak duduk dia. Dia pun ambil keputusan meninggal ke kota Madinah, balik ke Bahrain, nak ajak balik rakyat dia hak murtad ni masuk Islam balik. Ni ulama ni, Sayyidina Al-Jarud bin Mu'alla. Beliau telah mengambil langkah untuk segera pulang ke kampungnya dan mengumpulkan mereka di satu tempat, lalu menyampaikan pidatonya. Panggil habis rakyat kampung dia ni, kecek tanya soalan. Ya ma'syara Abdul Qais, inni sa'ilukum an amrin fa akhbiruni in alimtumuh wa la tujibuni in lam ta'lamuh. Wahai kaum Bani Abdul Qais, orang Bahrain ni, aku mahu bertanyakan kepada kalian tentang suatu soalan. Jawablah pertanyaanku sekiranya kalian mengetahuinya. Jika kalian tidak mengetahui akan jawapannya, maka janganlah kalian menjawab. Jawab hak tahu je. Maka orang rakyat Bahrain kata, "Sal, tanyalah, tanya apa? Tanyakanlah apa yang kamu inginkan." Maka Sayyidina Al-Jarud, orang alim ni, hak ngaji dengan Nabi ni bertanya, "Ata'lamuna annahu kana lillahi anbiya'u qabla Muhammadin?" Adakah kalian mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala pernah mengutuskan nabi-nabi sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mu tahu ke? Mereka menjawab, "Naam, ya aku tahu. Ada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Jarud tanya lagi, "Ta'lamunahu am tarawnahu?" Adakah kalian sekadar mengetahui para nabi itu, ataupun saya mudah kau dengan nabi-nabi dulu, ataupun kamu pernah berjumpa dengan melihat nabi-nabi itu? Maka orang Bahrain kata, "Na'lamuhu." Kami tak pernah melihat dan berjumpa dengan nabi sebelum Nabi Muhammadnya, bahkan kami hanya mengetahui sahaja cerita nabi dulu. Ada. Maka Sayyidina Jarud tanya lagi, "Fama fa'alu?" Apa yang telah terjadi kepada para nabi hak dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka orang Bahrain kata, "Matu." Nabi-nabi dulu wafat belaka dah, lepas tu tak ada jumpa tu, kan? Maka Sayyidina Jarud pun menegaskan, "Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mata kama matu wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mati, telah wafat sebagaimana seperti mana meninggalnya, matinya, wafatnya nabi-nabi terdahulu. Maka aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala saja, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulnya. Maka bila mana Sayyidina Jarud kata lagu tu,
Orang Bahrain ni mereka berkata, wa nahnu aidan nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anta afdaluna wa sayyiduna. Kami juga mengakui dan percaya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kamulah wahai Jarud sebaik-baik pemimpin kami dan seorang ketua yang terbaik. Ada. Mereka semua, sebahagian besar hak Bahrain, hak nak murtad ni, mereka semua teguh beriman. Mereka berada di kampung yang bernama Juwatha. Nama kampung tu nama Juwatha. Mereka juga mendirikan sembahyang Jumaat dan menjadi kampung pertama daripada semua daerah di Bahrain tu yang ditimpa bencana murtad. Tempat-tempat lain tu ramai lagi murtad di Bahrain. Kumpulan mereka ni tak murtad. Kumpulan yang beriman ini telah dikepung oleh musuh dari segenap penjuru. Malahan disekat daripada mendapatkan bekalan makanan dan minuman. Hak keliling ni murtad belaka, tinggal sebutir kampung tengah-tengah tu hak Islam, hak buat Jumaat. Dan mereka dikepung, disekat bekalan makanan dan minuman. Keadaan itu menyebabkan mereka terpaksa berlapar dan dahaga yang dahsyat sehingga ada yang hampir mati. Namun mereka tetap bersabar dalam mempertahankan iman dan Islam. Sekarang ini kita tengok saudara kita di Gaza, di Palestin. Ada dengan kekurangan makanan dan sebagainya, mereka tak berganjak, tak setubik daripada Gaza. Berlaku balik pada zaman ni apa yang berlaku kepada saudara kita di Bahrain mula. Ada. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Mereka terpaksa mengharungi pada pasir yang luas daripada Madinah nak sampai ke Bahrain tu 1290 kilo. Jauh. Okey. Sehingga ke perjalanannya sangat jauh dan sukar dengan berbekalkan bekalan terhad yang dibawa oleh unta. Barang-barang makanan minuman unta bawa. Tentera ni naik kuda. Itu cerita dia. Kenderaan paling penting di pada pasir unta tu. Okey, sikit lagi dah nak habis. Okey. Perjalanan itu ditempuh dengan sifat kesabaran yang tinggi. Mereka mampu menghadapi cabaran dan ujian yang hanya mampu ditanggung oleh orang-orang yang beriman dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan yang luar biasa apabila orang yang mengetuai tentera, iaitu Sayyidina Al-Ala bin Hadrami, sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan kuat ibadat dan diperkenalkan doanya. Orang mulut masing. Ya doa pernah lah dah. Maka berlakulah karamah. Ini perkara luar biasa daripada orang yang soleh yang menambahkan lagi kekuatan iman kepada bala tentera Islam. Okey, dalam kitab ni Tok Guru ajar di masa ngajar tempat ni, dia kata kitab ni dia tak sebut gapo dia karamah tu. Maka Tok Guru pun cerita. Masa Tok Guru ngajar kitab ni, Tok Guru cerita. Dan tidak dinyatakan dalam kitab ni karamah tu gapo. Karamah dia gini. Sayyidina Al-Ala bin Hadrami, kita pergi habis dengan cerita ni lah, ngelah kat ni. Sayyidina Al-Ala bin Hadrami ni bawa tentera dia mengetuai tentera ni nak pergi ke Bahrain tu 1290 km, tengah-tengah pada pasir dengan bekal terahak, tengah-tengah panas tu, tiba-tiba mereka ni letih negara, pakat negara belaka tengah-tengah jalan. Bila mana negara belaka, bangun-bangun, unta tak ada seekor habuk, kuda tak ada seekor habuk, terlepas habis. Dah terlepas habis. Unta tu bawa bekalan bawa dia makan dan minum-minum habis terlepas. Menyebabkan gagal tentera gagal. Sodah lah tak ada habis, lepas lucu habis. Dan menyebabkan Al-Ala bin Hadram ini menenangkan para tentera dia. Lepas tu lepas daripada semaya subuh, Sayyidina Al-Ala bin Hadrami, Tok Guru cerita, kan? Dia ni akak tangan berdoa. Akak tangan ni kita biasa doa duk selo ataupun duk tahiyat awal. Tapi pagi tu dia nak minta sungguh dengan Allah Ta'ala, walaupun dia ni Allah orang mustajab doa, dia berdoa tu digi lutut. Faham ke digi lutut? Digi atas kepala lutut. Kita ni duduk pun kalau kita duduk atas kaki duk. Ya akak kaki di atas kepala lutut minta gini. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tolong para sahabat ni, tentera ni. Minta doa. Kita mau minta. Digi dengan lutut. Maka lepas pada doa tu, lepas subuh ni gelap lagi. Lepas tu koho cerah. Maka para sahabat tentera dia hak duduk sekali dengan Sayyidina Al-Ala bin Hadrami ni boleh tengok mata air tu jalan mari. Mata air tu tasik tengah-tengah pada pasir tu, dia koho mari dekat.
Siapa duduk dekat dengan para tentera, tasik tadi gerak dengan sendiri. Tu karamah dia. Bila mana sahabat tengok tasik tu kohorkat mari, tiba-tiba utuh kuda-kuda ilah tadi pakat khumung di tasik tu duk minum air. Tu karamah daripada Sayyidina Al-Ala bin Hadrami. Menyebabkan para tentera ni kuat iman mereka. Allah Ta'ala tunjuk karamah kepada pemimpin tentera mereka. Sebab apa? Kuat ibadat ni. Sayyidina Al-Ala bin Hadrami. Tu karamah dia. Minggu depan kita sambung karamah nombor 2. Ya, ada 2 karamah masa dia sebagai Bahrain ni. Karamah apa minggu depan? Karamah jalan atas air. Dia naik kuda jalan atas air. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Dia ada doa dia. Orang ada kitab dia boleh amal doa ni. Doa jalan atas air. Dah pernah berlaku kepada sahabat Nabi ni. Nanti kita baca minggu depan bila dah. Kalau panjang apa. Itu karamah pertama. Radiyallahu anhum ajma'in. Dan merasa cukup dah setakat tu kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung.